Okay, saya accident menyebabkan tangan saya patah. Kalau saya tak ada, still adanya income yang dah masuk untuk my family. Salah seorang my patients, kidney stroke, tiba-tiba dia tak boleh jalan, kita pergi jalan within the first 1 month. Then life dia berubah sampai dia boleh bawa anak pergi ke sekolah semuanya. It's a impact. Why don't you help stroke patient to recover? Masa dia meninggal dulu, apa yang saya nampak adalah dalam dia punya locker. Dalam locker adalah benda-benda macam dia nak bawa family ke trip sini, trip situ. So boleh nampak benda tu semua. RM1 juta sangat manis didengari, tapi sukar untuk mencapainya. Hari ini, My First Million Podcast, kami bawakan seorang founder yang ada pahit manisnya, yang ada rasa kecewanya, namun beliau bangkit dengan ilmu, keyakinan serta semangat dengan membina empire. Dengan ada doktor yang hebat, fisioterapis yang profesional, beliau kami bawakan Tuan Kuhen Subramaniam. Thank you so much, Tuan Nafa. Thank you for datang ke My First Million RM podcast. Thank you so much untuk menjemput Tuan Nafa. So it's amazing, kind of blessing juga lah. Di mana saya dijemput untuk sharekan pengalaman saya untuk bagaimana My First Million. It's not easy, as he said, but segala cabaran tu saya cuba terangkan one by one apa yang saya buat. Betul. Dan supaya ia menjadi satu inspirasi tu ada itu to continue. Boleh nak ambil sedikit sebanyak tips daripada situ? Ada tips Ya, ada. Okay, Tuan. Podcast ni basically adalah kita nak cerita sebagai seorang usahawan. Seorang yang dah capai 1 juta. Maybe orang yang kat luar sana yang menonton kan, rasa yang 1 juta ni satu benda yang mudah. Ataupun maybe sebab family dah kaya. And diorang tak nampak pun. Diorang cuma nampak kita ada duit. Kita dah spend. Kita dah sedekah kat orang. Tapi journey nak sampai tu orang tak nampak. So, mungkin Tuan boleh kongsikan sekejap lagi kan? Sebelum tu boleh tak Tuan cerita dulu sedikit latar belakang Tuan, daripada mana, asal mana? Saya dengar Tuan orang Penang tu. Orang Penang. Orang Penang. Silakan Tuan. Okay, salam sejahtera semua. Saya nak perkenalkan diri saya. Saya Kuhen Subramaniam, lebih kenal daripada Cik Kuhen. Kami dalam company Pure Healer Therapy Center Sdn Bhd. Okay, di mana brand yang saya ketengahkan adalah Kuhen. Okay, kepakaran kami adalah untuk bantu pesakit stroke, atau orang-orang yang masalah pergerakan supaya mereka dapat bangkit berjalan, dan kita nak kembalikan semula kenikmatan untuk berjalan pergerakan. Kita nampak ramai orang stroke yang struggling for many years dalam bed. Apa kata kalau kita boleh bantukan mereka? Ada yang banyak result kita dapat so lot of life changing tu ada. So kita ada center kita dekat Sri Kembangan. Okay. Lagi? Dekat Sri Kembangan, ada satu lagi dalam in progress dekat Shah Alam. Wow. Okay, we plan to open about June. Okay, so so far kita dah bantu hampir lebih kurang 5,000 stroke patient. 5,000 stroke patients. Okay, dan juga lebih kurang 2,500 lebih orang yang boleh dengan pergerakan bagi berjalan. You will change people's life. Tuan, yep. Susah ni kerja you ni. Exactly. Kalau kita tengok sekarang tu memang susah sangat. Tapi the journey tu adalah untuk menghala sampai ke sini, sampai kita nak create the trust. It's not easy. I see. Okay, because my background is kita boleh katakan dari field engineering. Tiba-tiba you nak masuk dalam wellness. Yeah. Okay, because saya bukannya doktor, saya bukannya fisioterapis. Betul. Tapi bagaimana nak startkan satu business yang kita boleh berikan manfaat kepada ramai orang. I suka bila you cakap yang you adalah seorang background in engineering. I mean like berbeza dengan wellness, terapis buat bahagian medik ni. Macam mana boleh mencuburi bidang ni? And apa permulaan dia? Bila saya katakan background saya adalah chemical engineering, di mana saya dulu belajar dengan UTM. Okay. UTM berkaitan dengan chemical engineering. Dan saya kerja dekat oil and gas company. Wow, Petronas. Sekejap. Kenapa susah nak jadi usahawan, you know? Betul. So I know the story actually. I kenal you before this, yang macam mana you starting apa semua. Nanti you boleh cerita lagi. Tapi tak payah lah, you know, dah masuk Petronas. Betul. Duduk je lah.
Itu apa yang saya fikirkan lah, Ha. because itu adalah impian ayah saya juga dulu, yang dia nakkan saya jadi seorang yang, sebab dia adalah seorang cikgu besar, dan dia nakkan satu level higher daripada dia, di mana go for the engineer level. Sebab normal dalam daripada families, semuanya fikirkan adalah bila you belajar dengan bagus, you pergi pada engineer, you pergi pada lawyer, Betul. Itu normal. Dan itu apa yang dikatakan daripada from the beginning itself. Saya Doktor nak lah. jadi engineer. Saya nak jadi Engineer lah. engineer. Dan at one point bila saya dapat score dalam SPM apa semua, then saya dapat offer untuk belajar berkaitan engineering dalam oil and gas. So bapa saya sangat sokong untuk pergi. I see. Dan I was so comfort bila saya belajar, saya dapat kerja dekat Petronas. Dan benda tu saya suka sangat. Betul. Okay, I'm learn about engineering, saya betul-betul perform over there. But transformasi untuk fikiran daripada business, sebab dia ada fasa by fasa. Fasa bermaksud pertama adalah dengan keadaan you dah so selesa dengan job kerja, tapi ada satu turning point ataupun satu keadaan di mana your mind akan bergerak, okay, you have to do business. Okay. Right, di mana adalah dulu saya kerja di Petronas lebih kurang 6 years, then saya resign because mak saya dengan adik saya dua orang je. Saya ada kakak yang duduk kerja dekat Johor, dan dua orang tu adalah yang duduk dekat Penang. Okay. Saya dekat Terengganu. Okay. So I'm a bit selalunya jauh. Okay. Saya nak balik kampung, saya nak jaga mereka. Okay. Sama nak take care untuk mereka. You Jadi, eldest? I'm the second. The second one. I see. Eldest ada sister saya dekat Johor. Okay. And then apa yang berlaku bila saya balik daripada Terengganu, saya resign, saya datang kepada kuliah pada a power plant company, ada Irish. Saya kerja dekat situ juga. Saya kerja situ dalam masa lebih kurang 6 bulan je, saya accident. Okay, saya accident menyebabkan tangan saya patah. Okay. Dengan keadaan patah tu, I sitting dekat buaya, dekat depan rumah. Okay, suddenly saya nampak mata mak saya, mata adik saya, rasa macam kalaulah something happen to me, apa agaknya pendapatan for my family. Okay. Itu adalah trigger point di mana saya rasa macam I have to do something. Kalau saya tak ada, still adanya income yang dah masuk untuk my family. Masa itulah saya tengok, what can I do? I have to do business. So dulu kita punya idea adalah sesiapa yang buat business, dia ada masih banyak, dia ada duit banyak. Betul. Kalau dia tak ada pun, duit sentiasa masuk. Betul. Tapi the reality tidak. Iya ke? Ya, mana ada business yang mula-mula beginning you start, tiba-tiba your business, you dapat income, terus kalau you tak ada pun, duit sentiasa masuk. Tak ada. You kena ada sistem, everything dia ada. Sekarang lah kalau kita tengok. Kan? Tapi itulah mentality kita. Kalau kita dengar sebagai business je, orang akan jadi duit banyak. Ada masa banyak. Duduk rumah, goreng kaki. Exactly. Itu yang saya nak juga pada waktu tu. But reality tidak. Tapi saya dah decide pada waktu tu di mana saya nak daripada job. Slowly masa tu katakan kita dapat lebih kurang gaji 3,000, 4,000, 5,000. Saya nak extra 1,000, 2,000 supaya saya boleh slowly shift it. Bila saya dapat cukup 4,000, 5,000 tu, saya boleh tukar jadikan business. At one point, saya boleh hasilkan satu keadaan business tu boleh jalan pendapatan for me. Jadi ketakutan pada tu. Faham. Adakah dalam family, you adalah yang the main kiranya source of economy or income? Sebab pada waktu tu adalah kakak saya dah kahwin. Dah kahwin. So of course lah, salah satu yang harapan mak saya adalah anak lelaki yang sulung saya lah. Dan saya ada adik lelaki. Adik lelaki masih tengah belajar. Berapa adik you ada? Saya ada 2 orang. Total of 3 of us. Siblings 3 orang. Kakak, you and adik? Saya dan adik. Small family dengan selesa dengan gaji saya cukup. Mak saya quite very happy dengan gaji yang saya dapat pada waktu tu. Dan saya ada rumah, saya dah beli kereta BM, saya dah beli dah beli tanah. Dan masa kerja lah. Masa kerja. Dengan gaji ada tu, saya boleh dapat berapa. Biasa kerja Petronas. Exactly. Pada waktu tu saya dah kumpul duit dah ni. Comfort. Cuma masa tu terlalu selesa sampai saya rasa macam tak boleh bisnes, sebab memang saya benci bisnes sebenarnya. Tapi ketakutan tu yang saya takut bila saya tak ada, what will happen? Faham. You dah selesa and then bila you tak ada, cuba bayangkan kalau kononnya bisnes ni boleh tinggalkan oleh orang lain run kan. Tapi tak macam tu. So what happened bila saya masuk dalam first time, saya cuba, masa tu adalah zaman Pak Lah, di mana masa tu dia introducekan banyak berkaitan dengan agro farming. Yes. Banyak farm agriculture punya tempat. So masa tu duit yang saya ada tu saya cuba belikan land. Dan saya nak cuba, biasalah kan nak belajar-belajar tentang agro, tentang why don't kita bela kambing.
Jadi saya belilah satu land. Dan saya dah siap bina kambing apa semua tu kan. So setakat pada waktu yang saya nak masukkan kambing tu, tiba-tiba mak saya dah mula ada masalah kesihatan. Saya couldn't focus there. Saya kena fokus pada rumah. Okay, bila dia ada masalah kesihatan, agak suka nak gerak apa semua tu kan. So saya fikirkan macam, apa yang saya boleh buat untuk bermam, untuk dia sihat. Okay, barulah terintahnya tentang berkaitan dengan treatment alternatif untuk dia sihat. Treatment alternatif untuk saya boleh macam saya boleh sihatkan dia. Sebab kita ambil macam-macam, medicine is good, saya tak akan tetap. Tapi benda tu menjadikan macam dia macam semakin lemah. If you can share apa sakit ibu? Sakit-sakit biasa macam kencemanan tinggi, tekanan darah tinggi, buah pinggang tu start ada masalah. Okay, dia jalan slow, lemah, sentiasa komplain sakit. Dia kan normal punya orang tua punya sakit lah. Malaysia orang tua punya sakit. Kena sebut Malaysia. Exactly. Tapi itulah kan, bila ada macam tu, you akan jadi a bit emotional. Orang yang saya sayang, tiba-tiba dia ada masalah. Betul. Jadi benda tu saya hold kejap, saya terpaksa buat suatu perkara untuk ni. Dan baru yang terlintasnya tentang about energy treatment. Benda tu semua. Saya suka. Dan saya belajar tentang meditation. Kalau tak kena stop, saya ajak mak saya untuk belajar benda tu. Orang sakit, dia orang tak kena fokus untuk dapatkan daripada energy secara betul. Barulah saya terlintasnya beberapa kind of produk yang berkaitan dengan energy yang boleh meningkat badan mak saya, boleh sihat. Dan saya try to involve dengan like direct selling companies, then cuba. Tiba-tiba mak saya jadi semakin sihat. Bila mak saya sihat, barulah saya rasa macam ini adalah salah satu purpose. Why not saya bantu buat bisnes, bantu ramai orang macam mak saya untuk help them untuk jalan juga, sihat juga. Sebab mak saya dia dalam macam kencemanan tekan darah tu, dia turun dalam masa within 1 month. Bila you dapat treatment tu? Saya buat treatment tu, saya belajar benda tu, saya go more deeper apa saintis kata tentang energy sebenarnya. Then mak saya jadi semakin sihat within 1 month. The second month tengah ambil ubat kurang bulan ketiga dia hentikan ubat. Now going to be around 6 years without medicine. So benda tu possible bila saya touch pada alternative side untuk mamam. I see. Okay, jadi saya bukannya doktor, saya tak tahu tentang ni, tapi saya faham akan itu lemak saya kena pastikan dia sihat. Dan benda tu menjadikan you punya perjuangan. Exactly. Okay. Jadi apa yang saya nampak dalam masa tu, pada waktu tu ramai kawan-kawan saya, parents mereka masa sama. So yang kerja dekat Petronas. So saya jumpa mereka, why not you try to help sebab mak saya nampak berbadan. Why not you do? Right. Tiba-tiba saya bantu dia pergi ke kampung dekat Kemasir, dekat Kerti apa semua. Tiba-tiba dia bersama sihat. Dan itu menyebabkan satu point, tak perlu fokus lah pada projek kambing. Tak, kambing tu berjadi sekarang ni? Tak. Saya tutup, saya terus buatkan benda ni untuk saya just sudah help more people. So itu adalah turning point saya. Why not you buat ni secara part-time, help more people. Dan you tak kisah dengan duit. Sebab duit dah ada. Faham? Cuma saya cuma nak tahu. Of course, parent kita dah tahu dah anak aku ni kerja the best. Our son ni kerja yang bagus, ekonomi pun ada. And then, tiba-tiba you decide nak change. Nak berniaga lah kononnya, nak berniaga. And then nak berniaga kambing pula tu. Apa penerimaan mereka masa mula-mula you cakap in option tu? Sebab my mom adalah jenis yang dia kata, okay, fokus pada apa yang you suka you buat. Okay. Dan saya dah bagi tahu, my purpose adalah saya nak buat satu benda yang extra. Memang of course lah, dia nak tengok anak berjaya dalam suatu benda yang dia buat. So business tu, dia okay you buat. Tapi tak ada seseorang yang my family ni buat business. Maksudnya tak ada orang cakap niaga ni kena ada darah daging ke, keturunan 10-7 keturunan. Itu yang saya percaya dulu. Tapi saya terpaksa ambil because bila direct selling lebih kepada marketing sales. Bermaksud you tak perlukan sebarang duit you kena keluarkan. Lebih kepada bercakap and sharing. Okay, the word of mouth. So benda tu saya start suka. Sebab saya tengok apa pengalaman mak saya, word of mouth, dia suka, kita bantu. Dan benda daripada situ kita dapat like extra income out of it. Benda tu saya rasa simple sebab bila tak ada, okay, baliklah balik kerja. Lepas tu pergi balik. So dia taklah macam satu di mana you buat business tapi tak serius. Okay, job sebenarnya sebab you dah ada job, dah ada duit. Okay, tapi tak serius bermaksud bila ada duit lah. Tak ada ni. So benda tu saya buat lebih kurang tahun 2009 sampai 2012. Secara part time. Belum maksudnya establish betul-betul bisnes belum lagi. Saya tak serius, saya tak buat bisnes proper, tapi niat saya adalah nak bantu orang. That's it. Itu saja. Itu je.
Lepas tu dia sihat, dia boleh bagi tahu jiran dia boleh jalan. That's how dia keep on panggil saya. Dulu saya kerja dalam 4 hari kerja, 4 hari cuti. 4 hari kerja, 4 hari kerja dia, 4 cuti. Okay. 4 hari cuti tu saya pergi nak bantu orang je. Okay. Setiap Ni tak berhenti kerja lagi? Tak boleh berhenti kerja lagi. Masa tu tak berhenti kerja lagi. Pada sebab itu adalah tempat saya dapat pendapatan. Okay. 4 hari itulah untuk saya nak bantu orang. Okay. Bila saya bantu orang, ramai orang start panggil ke Kuantan, ke Pahang, ke Terengganu. Jadi malam saya kerja dekat situ sampai pagi, terus pagi tu baru masuk kerja. Baru pergi balik. That's how I'm did for the past 3 years pada waktu tu. Sebab saya mula suka dengan happiness of people bila dia nampak perubahan. Tak penat ke tuan? Penat tu memang penat, tapi kepuasan. After habis tu, Wow. next siapa lagi? Next siapa lagi? I see. Dia jadi macam kan gian jugalah. Oh ya? Yes. Kan again, nak siapa lagi next? Jadi you akan jadi lebih happy doing that. Okay. So at the one point bila saya dapat more income daripada apa yang saya expect daripada gaji dia, automatic barulah saya jadi business tu serious, tapi tanpa ilmu. Tadi adalah business tak serius, tak ada ilmu. Betul. Sekarang business serius tapi tak ada ilmu. Apa yang buat? Maksud dia adalah saya dah start kerja. Okay, kerja, pendapatan kerja tak ada. Now, 5,000, 6,000, 7,000 you nak dapat tu, fully hoping for you punya work sebagai business owner. Okay, but that's crazy. That's Right. Dulu dah ada duit. So, bermaksud you ada satu jambatan untuk sentiasa dapat duit, you pergi buat business, tiba-tiba you dah bakar jambatan kau, fully fokus pada business. Kan? Let's say lah, masa tu, tak kerja lah. Maksudnya tak bukan nak tak kerja, tak business pun, tak jumpa orang. Dalam hati, tak apa. Gaji ada lagi. Demam ke tak apa. Mak pun tak cakap apa because gaji sentiasa dapat untuk dia, tak ada masalah. It's okay. You do lah whatever you want to do. Okay. Tapi cabarannya tiba bila you tak ada pendapatan, then you kena work hard. You kena keluar daripada rumah, you kena dapatkan at least 150 to 200 ringgit untuk nak kawal macam gaji dulu. Aduh. Kalau you tak bagi hari tu, you tak dapat duit. Betul. No. Macam mana you ada kekuatan nak berhenti betul-betul? Betul. Masa tu adalah saya punya dia, selalunya macam dia katakan kalau you ada lump sum of money for a few months, 6 bulan atau setahun, you boleh fokus pada business. Okay. Yes, itu basic dia. Basic, right? Okay. Jadi, saya dah ada lump sum duit macam tu, okay lah, kita start business. Okay, jadi kita masuk business. Tapi, niat dulu adalah dengan capacity di mana part-time mentality. Okay. Bukannya full-time-nya mentality. Yelah sebab after work you datang balik, apa you buat? Tengok TV, relax family, apa semua. Right? Kali ni boleh relax macam tu? Tak boleh. Tapi I was relax in the beginning, first few months sampai duit-duit yang ada tu hilang. Sebab you was so comfort. Okay. Wah, saya dah jadi full time, I'm a business owner, saya ada business. Kan? Dia start jatuh, dia kebanyakan duit tu start kurang, saya dah mula takut. Okay, saya dah mula takut dekat situ. Then bila takut saya fikir, baru saya decide that kalau saya tak balik dengan 150 to 200 ringgit, kau jangan balik. Macam mana? Berapa banyak you nak kena jumpa orang nak dapatkan 150 contoh? Dulu saya punya ni cara adalah mula-mula saya praktis dengan orang dengan apa yang kau pergi bagilah. Okay. Saya tak charge properly because I don't have business knowledge. Macam bomoh lah. RM10. Exactly. RM20 kalau dah bagi. Jadi that particular market semuanya dengan keadaan ikhlas. Itu normal yang selalunya business people do. But itu apa saya buat dulu beginning sebab you tak ada knowledge business. That's why you buat business without knowledge pada waktu tu. You tak tahu how to do marketing, you tak tahu how to do kena ada letak harga, costing, nothing. Saya pakai belasang masuk buat je. Because niat saya adalah bantu ramai. That's it. Tuan, penat tuan jadi you sebenarnya. Penat. You dah tak tahu kan, tak tahu. Like, this is not your punya game pun. Exactly. Masa itulah ada kita ada banyak cabaran. 12 sampai 2 years tu, I was so confident sampai duit-duit yang saya kumpul tu. Penat pergi ke rumah-rumah orang. Why not kita set up satu center baru. Dekat, Penang dekat rumah juga. Jadi saya bukalah center tu pada 2014. Saya buka dengan 2 kedai. Dengan duit yang ada tu, jom kita buka. Tapi we don't know how to set up berapa nak package harga semua. Jadi orang buat terapi 2 jam tu kita charge RM5. Allah Akbar. Aduh. RM5 for 2 hour sessions. Sebab nak bantu sangat orang. You sedekah Exactly. Because I don't know. Saya rasa macam kesian lah dia. Orang datang dengan sakit. Kesian dia. Aduh. Kesian. Semua kesian. Sampai tak ada orang kesian. Okay lah. Before you cerita pasal buka kedai cerita yang rumah ke rumah kan. Yeah. How the journey actually? It's amazing. Kalau kita boleh nampak dekat situ, kalau pergi ke rumah-rumah, ada orang, kita pergi ke rumah orang, it takes me around 2 to 3 hours untuk buat terapi. Okay. Berapa jam? 3 jam? 2 hingga 3 jam.
2 jam adalah saya bukan energy therapy, di mana alat yang kita ada tu kita berikan energy. Alat tu macam ni lah This a light. Kan this a light. Kau pakai lampu je Pakai kan? lampu je. Lampu je. Cahaya adalah Tak serius lah lampu boleh sihat. Yes. That's why orang selalunya kata ini lampu pasar malam ni. Kan? Scammer ni. Besar lagi lampu saya punya podcast. Amazing. That's what saya kata. Lampu ni tapi by scientifically kita boleh nampak bila kita testkan energy, aura body meningkat. Ini adalah daripada dihasilkan oleh saintis itself. Dan saya ubahkan method dia tu supaya dekat mana aim dia adalah untuk tinggalkan aura. Tapi untuk sakit dan letak mana tu saya yang tukar-tukarkan. Jadi 2014 saya wujudkan tu adalah untuk saya buat research sebenarnya. Saya panggil orang kampung semua, saya cuba test. Okey, letak kaki apa yang berlaku? Letak kepala apa yang berlaku? Macam tu. Jadi saya dah gunakan yang ni untuk pergi ke rumah orang buat terapi masa tu. Jadi mula-mula orang tak percaya, tapi bila dia rasa macam ringan saya sekarang memang tak percaya. Laju berjalan, dia rasa ada percaya. Okay, that's why we startkan, kita ada alat yang daripada Jerman, kita masukkan jari kita boleh detectkan how much frequency in the body, badan you, dan kita letakkan benda ni pula, peningkatan tu berapa banyak. Dari situlah saya letakkan, dia sakit, energy dia low, sebab dia marah, tension, sedih, aura dia tu negatif, kita test dia tu negatif, energy dia low, bila kita naikkan dia boleh meningkat. That's a concept dia. Jadi tiba-tiba dia rasa laju berjalan, gerak, so dia rasa so happy. So that's how the concept itu lah. Okay, so rumah ke rumah. Jadi saya pergi ke rumah-rumah, ramai orang tak percaya, ramai saya ketemu dia halau pun ada. Okay, kalau saya pun nak ni, dan nak tunggu sampai 2 jam. Last time adalah ni lampu macam ni. Last time saya kena ambil torchlight, saya kena pusing macam ni. Sendiri? Acik sakit ke? Rasa apa? Apa benda kau? That's all. Bayar ikhlas. Ikhlas tau ni. Bayar ikhlas. Makcik sihat-sihat lah. Bayar ikhlas. Pusing. Memang bomoh lah ni. Exactly. But saya faham tentang scientific dia tu apa. The science behind it. I know, saya understand. Macam mana you nak faham? I cuba nak fahamkan pesakit yang stroke taklah bukan orang muda. Bukan orang. Dulu kita masa kita buat, bukannya orang stroke. Semua orang sakit. Semua orang saya nak bantu. Semua? Exactly. Kau sakit, kau beritahu aku bantu kau. Sebab mak saya bukannya stroke. Mak saya sakit-sakit badan. Manis saya. Itu je. Jadi niat saya adalah just 3 kali tingkatkan energy dulu, nanti let me know apa yang perubahan berlaku. Satu lagi adalah, dulu cara saya adalah saya berikan energy, keduanya saya suruh pada air, dan kita bagi dia minum air tu. Kita energikan air dia. Bila check tu dia ada kind of energy. Energy tu kita botolkan air tu, kita botolkan. Jadi masa tu apa saya buat adalah saya botolkan air tu, saya jual juga air. Orang tak ada pembeli ni, jom kita jual. Macam-macam saya test, saya nak try. Okay, kalau dia cuba tak ni, minum air ni. Then very good changes, banyak perubahan yang berlaku pada waktu tu. Dia memberikan saya confident high energy. Then biasalah halau-halau tu biasa. Seorang yang ada background yang dulu dalam engineering line, bila kau bawa dengan bag pergi ke rumah-rumah buat terapi, biasalah family members yang tengok apa kau buat ni, sedangkan kau boleh pergi dah higher level lagi. The engineer tu on the top. Betul, you belajar susah. Betul. Mahal, tak murah belajar engineer. I know. And datang bawa bag macam salesman. Jual lampu pula tu. Exactly. Lampu. Orang apa dia ni, apa dia jual ni. Exactly. Macam mana you boleh? That's all lah. Itu adalah niat lah. Ada bila saya nampak mak saya nampak perubahan, orang lain tak percaya, tapi saya percaya ni. Dan mak saya percaya. Saya nak macam mak saya sunat. Jadi niat tu adalah nak bantu seramai yang boleh dengan cara macam ni supaya cepatkan proses mereka. Benda tu berlaku. Benda tu jadi. Bila dah jadi, ramai member-member kawan saya pun sama-sama kita bantu orang. That's how it started to grow. Jadi tahun sebelum 2012 tu, saya dah Terengganu ramai orang Pahang, saya dah bergerak, Johor saya dah bergerak. Saya dengan kereta saya tu, saya pergi ke satu negeri, duduk situ lebih kurang 2 minggu, seminggu, dan saya buat terapi dekat orang. That's how I did it. Dan orang panggil ni pergi situ pula. Dia kata, saudara saya dekat situ lah, jom kita pergi. Saya makan agak susah, tidur agak lambat. That's how the journey for lebih kurang sampai 2014. Berapa tahun? Sebab kepuasan. Berapa tahun you on that journey? On that journey 2009 sampai 2012. More than 10. I see. 2012 lebih kurang 3 years macam tu. The beginning. Sampailah saya buka center. 2014 saya rasa penat sangat. So why not? Sebab ramai orang minta, why not kita buka center pertama di Penang. Okay. Itu kira journey dah nak buka ke
ke center dekat Penang. Exactly. Berapa besar je Center tu 2 center? kedai, 2 shop lah. Okay. Tapi kita gunakannya beberapa beg je dan kita panggilkan orang-orang kampung, orang utama yang sakit yang main sini. RM5, RM10 kita bantu. Masa itulah saya kumpulkan testimoni perubahan. Apa yang berlaku untuk mak saya pun percaya, saya pun percaya. Pertama lah kita kena percaya dulu. Dan masa itulah saya nampak, wah, orang stroke berjalan. Orang sakit kaki luka tu semakin nampak sihat, nampak perubahan. Benda tu semua kita boleh test dekat situ. Dia memberikan saya satu confident. Okay. Dan stroke patient tu dia datang bila salah seorang my patients, which is dia lebih kurang 10 years stroke, tiba-tiba dia tak boleh jalan, kita bagi jalan within the first 1 month. Then life dia berubah sampai dia boleh bawa anak pergi ke sekolah semuanya. Benda tu sering impact. Why not you help stroke patient to recover? Itulah break point yang saya fikirkan, aduh, teruk lagi, kena bawa banyak lagi. Okay. Tapi biasalah bisnes dengan tanpa ilmu. 2014, 15, 16 kena tipu, dan tak cukup duit, pecah RM50, tiba-tiba you naikkan RM10, orang kata mahal lah, susah, sedangkan dia nampak perubahan. RM5 tu dah kira Lepas tu saya naik RM10 je. Biasalah. Then dia kata tadi, so 2017 saya terpaksa tutup dengan keadaan hutang lebih kurang RM500,000. Saya minta pinjam-pinjaman duit kawan semua kan, 300,000, they believe on me, then 500k dengan keadaan hutang di mana kereta BM tu saya terpaksa tutup, letak sorok. Dia nak tarik, kena sorok. Saya kena sorok ni dengan keadaan tutup, dan hutang rumah dah sampai lebih kurang beberapa bulan tak bayar, kredit sampai RM20,000. Okay. Masa tu lah saya decide I don't know where to go, nak pergi mana lagi. Sebab lebih kurang 10 to 12 years saya tak kerja lagi. Then mak saya kata, sebab kau dah ada anak, kau dah isteri, why not you pergi balik kerja. But saya tak nak pusing balik sebagai I'm a loser. Saya nak menang. Macam tu. But don't know macam mana. Barulah terlintahnya tentang why not you go and learn. So business dengan keadaan tak ada knowledge, tak ada ilmu, sekarang my life shifting berlaku, dah business dengan ilmu. Amazing. Yeah. Okay, itu dah cerita shift. Cuma saya tertarik dengan bila dia cakap dia tutup, 2017 dia tutup. Kira macam business tu dah memang dah jatuh, you ada hutang banyak apa semua. Pernah menyesal tak? Macam kenapalah berniaga? Pernah tak terduduk, you fikir macam kenapa tak kerja je, you know? Hidup juga, accident sekali je. Mesti terfikir macam tu. Tak, dulu ramai batch saya semua, they earning very good income dalam, sebab kita salah satu batch yang kita keluar daripada UTM Engineering. Batch tu semua, mereka semua dah pergi ke Talisman, ada yang dah pergi ke Qatar, ke negara, they earning 20-30,000 that kind of sales. Okay. Tapi bila saya nampak dari segi duit, yes, tapi kepuasan tu saya lebih suka that particular journey dekat situ. Cuma saya faham adalah saya buat beberapa kesilapan sebab saya tak ada knowledge business. Benda tu saya sedar. Dan saya tak nak pergi balik that particular life, but saya have to prove here. Sebab saya ada macam kind of janji, you kena win dekat sini. Right? Why not kalau you boleh betul-betul you belajar, you boleh win, you boleh bagi manfaat pada ramai orang, why not you learn about it? Cuba provekan balik. Sebab semua orang dah nampak you tengah buat business. Right not? So apa yang berlaku pada waktu tu adalah you bangkit balik. Saya bangkit balik. Okay, di mana pada satu masa bila saya dah tutup, saya bawa kereta saya pergi dekat tempat sungai dekat situ. Saya menangis the whole day. Dekat sungai. Tapi Sungai mana? Sungai dekat dia sungai dan pantai dekat dengan di Botebal, dia dekat dengan Penang, dekat Penang area. Okay, dekat situ, dekat nak pergi Pulau Aman dekat situ. Saya menangis situ. Menangis. Sampai saya terasa, okay, what next dulu? Saya habiskan semua, saya keluarkan balik, saya menjerit apa semua, everything saya keluarkan. Lepas saya kata, what next? What to do? Okay. Then bila fikir balik, saya kata, no more turning back. Jangan pergi lagi, but there are changes. Satu yang pertama yang saya ingat balik pada tu adalah, bila saya masuk MKK dengan Dato' Wira, pada tahun 2016, 2017, dalam masa tu, saya rasa saya beritahu mentor. Masa tu dia ada banyak showcase macam, dia katakan, jeruk je, dah dapat juta. Orang sama buat jeruk dapat juta. Popcorn je dah beli juta. So something like apa beza aku dengan dia orang? Sebenarnya aku ada education. Sebab apa dia boleh berjaya? Nanti apa yang nampak is mentor. Someone need that ilmu. Lepas tu saya jumpa balik dengan wife saya nak pergi balik KL. I want to learn. Dia kata, okay pergi. Tak ada masalah. Tapi macam mana hutan ni semua?
Kan hutang banyak sangat. Okay. Then masa tu teringat yang land yang saya beli dulu. Land yang saya beli dalam 70 flat tu. Teringat saya check balik land tu berapa value. Kalau boleh saya nak jual, at least saya boleh bayar sedikit atau saya boleh guna duit tu saya pergi. Okay. Check balik dalam 500,000. You tebus balik 70,000. Tiba-tiba 500,000 value dia. Bila saya jual, saya boleh bayar semua hutang-hutang tu. Exactly benda yang sebenarnya saya kena settle all hutang tu. I see. Jadi saya bayar semua kereta, saya bayar semua everything saya settlekan dengan balance duit yang ada. Saya bayar kat wife, you jaga. Okay. Kereta yang saya ada, biar tak boleh buat apa. Why not saya ambil Viva you, saya nak pergi ke KL. Tanah Dengan- kambing tu menjadi saksi you berjaya Saya sekarang. jual. Okay, waktu tu. Habis saya ambil 2-3 bag lampu tu. Okay, saya kata, okay, saya nak pergi KL. Saya nak on the start back. Okay, apa-apa, saya just kita hello je. Kita tengok apa yang akan berlaku. Okay, saya pergi. Saya call kawan saya yang dulu kat KL. Boleh tak saya nak stay dekat rumah you? Okay. Nak stay you? Why? Saya nak buat bisnes dekat sini. Dia kata boleh. No harm, come. Tapi biasalah, bila you nak bagi treatment pagi sampai malam, balik pukul 12 sampai pukul tu, takkan nak ketuk pintu Rumah kawan. betul. So, beberapa hari buat jadi macam tu, saya rasa macam tak selesa. Okay, saya kata dekat kawan, tak apa, saya akan cari tempat lain. Dia kata, tak apalah, duduklah, no harm. Tapi saya tak rasa selesa. Apa yang saya buat, saya ambil kereta saya pergi dekat Sungai Buloh punya arena, tidur dekat situ. Dekat Sati Kajang, tidur dalam kereta. Saya tidur dalam kereta, mandi situ, buat terapi. Tidur dalam kereta, mandi situ, buat terapi. Saya buat lebih kurang 2 weeks macam tu. 2 weeks. 2 weeks macam tu. Then sometimes saya tidur dekat Batu Cave. Jangan dia orang halau kan dekat situ kan. So saya pergi dekat Batu Cave punya temple. Dekat situ saya tidur, mandi dan sikit juga. So saya buatlah terapi ke rumah. So tempat saya pergi pertama adalah Hospital Sungai Buloh. Saya park kereta saya tengok siapa yang pergi dengan wheelchair. Oh, okay. Orang wheelchair. Jadi saya katalah, makcik, saya boleh bantu ni makcik. Ni video dia yang saya pernah dulu buat. Boleh saya bantu? Free je, tak perlu bayar. Saya datang ke rumah. First beginning, saya dah masuk dalam. Bila saya masuk dekat situ, saya buat terapi, tiba-tiba dia nampak perubahan. Then dia sambung lagi. Dia bagilah RM10, RM20. So suddenly, saya letak setkan RM40. Jadi saya kira lah berapa orang saya boleh bantu supaya saya dapat daripada dia RM200. Saya boleh bagi anak bini saya makan dekat rumah. Then selebihnya untuk belanjaan saya. Saya nak kurangkan pengeluaran saya, maka saya kurangkan tempat tidur saya kurangkan. Jadi saya kumpulkan duit itu semua, lebih kurang I did around 3 weeks macam tu, tidur dekat situ, kereta, saya kumpulkan, saya jadikan deposit cari rumah yang paling murah dekat kawasan Selangor KL. Dekat Serendah. Okay, Serendah agak jauh, dekat kawasan Serendah, dekat situ lebihkan RM300 je. Sewa. Okay, saya buat sewa dekat situ, then tapi kebanyakan customer dekat Bangi, dekat Kajang. So saya travel lah lebih masa jam setengah, dia ulang alik. Kira you berbalik kepada zaman yang you pergi rumah ke rumah. Exactly. Have to start again. Tapi kali ni lagi best sikit sebab orang Selangor mula beza. Mungkin kampung you tak boleh nak payment. Betul. I see. Betul. Satu benda saya realise adalah bila you memang niat you nak bantu orang, tapi you bantu kepada orang yang kurang kemampuan, you pun akan jadi kurang kemampuan. Kalau you bantu orang yang berada sedikit, you akan jadi berada sedikit. Dan supaya you boleh duit tu, you boleh bantu orang yang kurang kemampuan nanti. Benda tu saya realise. Saya realise benda tu. Okay, sebab tempat yang mereka boleh value apa yang saya berikan. Jadi saya cari dekat situ, okay, mereka ada berada duit. So why not saya cari orang-orang business people. Jadi saya masuk dalam business people punya group, di mana dia orang buat pitching. Dan saya pitch tentang bagaimana saya bantu orang. Dia orang bawa lah pergi pada jumpa dengan family members mereka. Di mana dia charge, dia berikan RM50 extra, RM100 extra per day, per session macam tu. Saya kumpulkan itu semua. Sampailah sales saya daripada lebih kurang 5,000, 6,000, 4,000 pergi pada 10,000, 15,000 per month. Okay, so I keep on do, saya increasing. Meaning what? Saya tukarkan my target market. Siapa yang nak sebenarnya serve yang boleh valuekan saya. Betul. Dan masa tu masih lagi rumah ke rumah. Masih rumah ke rumah. Satu hari berapa you boleh buat? Satu hari saya boleh buat dalam lebih kurang 200-300 sometimes dalam range macam tu lah. Lebih kurang kalau kita gabungkan lebih kurang 10 hingga 15,000 per month. Itu saya boleh itu maksimum saya boleh buat. You buat seorang? Seorang. Pagi sampai malam saya buat kerja. Pagi saya keluar sampai malam sometimes 1-2 pagi. Ada orang call pukul 3 pagi pun ada. Saya tengah sakit ni boleh tak datang. Saya pergi buat sampai pukul 5-6 pagi, lepas datang tidur, sambung balik. Macam tu. Macam tu lah. Okay. Sampailah, saya kata, tak boleh jadi ni, saya kena belajar. Jadi, duit yang saya kumpul sedikit-sedikit, saya bayarlah, saya jumpa Dr. Ira himself untuk the first course, attend seminar, MKK. Itu the last one, rasanya 2018. Lepas tu ada mentorship.
dalam black magic and Okay. so on, disclose. Ilmu tu saya dapat, then saya cuba apply, then saya do calculation berapa orang saya boleh bantu, saya boleh bayar sini, bayar situ, and then teknik marketing yang betul. Tiba-tiba kebanyakan video-video saya buat dekat untuk orang, benda tu jadi viral. Okay. Viral tu gila-gila, sampai WhatsApp saya ramai apa semua kan. Jadi saya fikir macam mana saya nak bantu mereka ni. Saya start masa tu lah rumah yang saya sewa tu, saya clearkan balik tempat tu, ruangan tu, saya jadikan tempat terapi. Oh, ini tidur mana? Okay, tidur dekat atas, itu double story house, tidur atas, bawah hall tu kita buat tempat terapi. Tempat terapi. Untuk orang-orang yang sakit stroke tu datang dan kita buat terapi dekat situ. Okay. Tempat seorang je. Masa itulah ramai orang datang, kita buat terapi, saya kumpul duit, saya kata dekat wife saya, saya tak cukup tangan ni, boleh datang bantu tak? Saya Wife you, sorry, bekerja? wife saya tak kerja. Dia pun dah berhenti dah dulu. Dia kena sebab saya dah tutup masa tu, masa dekat center lama tu adalah wife saya pun kerja sama-sama. Mak saya pun bantu saya. Wife saya dekat situ, saya ajak dia datang. Lepas tu mak saya datang bantu. Antara dua orang tu lah yang dulu buat kat center dulu. Saya panggil mereka datang balik, sini dah start, orang dah nampak perubahan, dan kita bantu. Jadi saya charge lah dengan RM40 sekejap. Daripada RM5 dah improve sedikit kepada RM40. Sikit lah, tapi dah sedikit. Distance dekat juga. Okay. Dekat juga. But adalah progress dia. The best part is what? 2018. Then benda tu jadi viral. 2019 saya dah naik up to peningkatan berlaku 200 kali ganda. Lebih kurang 500,000 saya touch. Yes. Amazing. That's just dekat rumah je. Wow. Jadi the willpower yang kita kata selalunya the decision making, kalau saya buat decision di mana saya nak pergi balik kerja, saya takkan dapat benda ni. Faham tak? Saya fikir I want keep on fight. Saya tak nak jadi loser. I want to bukti myself dekat situ, menjadi berikan satu satu lagi opportunity lain supaya you have to change. Bermaksud kalau you buat satu benda yang keep on benda sama tapi tak dapat result yang bagus, you have to change totally. Benda tu saya realise benda tu. You kena change tempat you kena change apa yang you faham, you punya ilmu you, semua you kena change. Itu apa yang saya buat pada waktu tu. Maksudnya you dapat you punya first million tu tahun berapa tadi? 2000? Saya dapat masa tu masih belum first million. Belum lagi. Paling masa tinggi tu dia you hit berapa? My personal one adalah 130,000 macam tu. Then dia naik kepada 430 2019. Dan lebih kurang dalam 2020 masa tu dah start MCO. $500,000. 2021 MCO $500,000 juga. So I'm struggling for 3 years untuk dapatkan touch the first million. I see. Really struggle. Saya nak sangat hit benda tu, tak pernah hit. Nak sangat hit, memang tak boleh hit. So masa tu saya realise that it's not easy to get a first million. Tapi once you dapat first million, nak bagi 2 juta, 3 juta dan nak kepada 4 juta tu so easy. Pernah terfikir tak you sebenarnya dapat at least 300,000? Pernah terfikir langsung. Because dulu 10,000, 15,000, gaji 45,000, tiba nak 10,000 you syukur sangat. Tapi bila you nak dapatkan 20,000, 30,000, wah besarnya. Ramai orang, even bisnes baru start, kalau dia dah dapat 20, 30, dia rasa comfort enough. Masa tu pun saya pun comfort. Betul. Saya pun terlalu comfort. 20, 30, so comfort. Nice. Tapi kita nak 40, 50 comfort. Tapi bila pergi 40, 50, haknya adalah you seorang tak boleh buat. You kena ambilkan orang. Betul. Tapi ketakutan ambil tim sebabkan oleh kesan lama dulu masih ada lagi. Di mana saya tak boleh nak bayar pekerja. Okay. It's hold me untuk jangan ambil orang. Kau buatlah, kau gunalah. Macam mak bantu, isteri bantu, kau tak bayar mereka. Betul tak? Takkan you nak hire seorang nak buat kerja tu, you kena bayar. Kan? Kita nak profit lebih apa semua kan. Bazir lah, tak nak lah. Sebab apa? You tak ada ilmu. You tahu nak bayar staff. Kan? Ya. Tahu nak bayar staff. You takut. Bukan tak mampu lah sebenarnya. You takut. Takut sebenarnya. You takut. The fear. Kalau you tengok dekat sini, bila saya start pergi ke rumah-rumah orang, bila you nak pergi ke rumah-rumah orang, you dah budget sehari saya nak buat 4 orang, 5 orang. That's the maximum you boleh pergi. Tapi tiba-tiba video you jadi viral. Pada 8 adalah WhatsApp penuh. Ramai orang nak datang. Sampai that particular day itself saya dapat sampai 3,000 lebih WhatsApp. Calls pagi, angkat letak je orang lain call lagi. That's the first time I feel the virality dengan WhatsApp in the beginning stage. WhatsApp yang waktu yang ada banyak group. Apa perasaan dulu? Saya terkejut. Then I was so wow. Saya tak tahu how to handle. Sebab saya tak pernah handle this much of people yang really nak buat benda tu. Sebab banyak video yang saya buat tu lebih emotional. Are you panic? Saya memang panic the beginning stage. Memang panic. Tapi saya sedar, daripada banyak-banyak tu, what next step adalah, panggil mereka 2 orang dulu.
kita buat dekat tempat dekat rumah. Jadi saya ada 2 bed tu, saya letak dekat situ. Saya panggil dia orang, dia datang, saya buat terapi, tiba-tiba mereka pun angkat kaki gerak, dia ambil video, dia datang lagi. Ayo. Lagi ramai Lagi datang ramai lagi sampai orang start to queuing up dekat luar. Okay. That's how amazing perubahan itu. Okay. Nak? So, bila ramai, marketing dah okay, ramai datang, masalah dia apa? Staff tak cukup. Setelah juga. Staff tak cukup dekat mana? Untuk orang yang tolong letakkan lampu, untuk gerakkan orang. Okay. Right? Dan untuk dak bahagian customer service, untuk dapatkan payment semuanya. Jadi apa yang you buat? Patient saya sendiri, dia nampak susah dengan, Mai aku bantu kau lah. Okay. The family members, datang, okay tak apa kau nak bantu Mai, aku jadikan kau staff. Kita buat cara selagi you boleh bantu datang, bukannya dari segi sebab you tak ada pengalaman untuk hiring people, the right people, the talents. Okay. You tak ada benda tu. Orang Jadi tolong. selagi boleh datang tolonglah aku bayar kau gaji. Okay. That's how saya start dengan ni. Okay? Tapi daripada seorang, saya dapat mula ada 2-3 orang. Then slowly, dekat rumah tu je, saya start ada lebih kurang 7 orang. 7 orang. 7 orang staff. Katil ada? Katil ada lebih kurang 8 katil. 8 katil. 8 katil dekat rumah. Penuh, cram. So, 8 katil, setiap 2 jam kita buat. Sehari kita handle lebih kurang 50-60 orang per day. Okay, pagi sampai malam 50-60 people. Itu yang kita buat. So, masa itulah MCO tu, boom, tak sedikit. Bila MCO apa yang berlaku? You really stressful sebab gaji dah ada, you kena bayar gaji. Betul. Then tak tahu whether boleh buka ke tidak. Okay. So masa tu dia kena ada keluarkan surat permiti apa semua kan. So still kita dapat lah 50% you can operate. Okay. So still operate dengan keadaan 50% boleh operate. Jadi kita ramai patient datang. Ada one time tu you tak boleh buka langsung semuanya. Tapi still saya nak bayar gaji for my staff. Ada masa sampai 6 bulan saya tak bayar gaji. Sebab nak bayar duit staff. Sebab nak bayar staff. I see. Okay. Then you tak boleh nak run sini, saya dapatkan surat, saya pergi ke rumah-rumah orang, saya pergi buat untuk nak bayar staff. Okay. Staff Buat untuk sendiri. Buat sendiri untuk Gaji nak bayar tak staff. ambil. Saya tak ambil gaji. Then saya pergi ke rumah orang, saya charge macam 80-90 ringgit, extra sedikit. Okay. Dan saya bayar gaji mereka semua. Lebih kurang few month juga, lebih kurang 6 bulan macam tu saya buat. Okay. Sampailah, dia orang dah start buka sedikit kan, dah boleh buka sedikit. Orang dah start datang, then we start to go. Then penuh pada waktu tu. Bila dah penuh, then bila saya belajar lagi, dia kata why not you tukarkan orang. Masa tu lah ujungnya Kuhen Energy House. Kuhen Energy House adalah brand di rumah. House. Jadi aim dia adalah nak buka rumah ke rumah tu, nak jadikan setiap perumahan tu dia ada lah tempat energy buat treatment. Itu idea dia. Sebab tak ada business knowledge. Jadi sebenarnya kita tak boleh buat business dekat rumah. You kena ke kedai. Then only I'm realize benda tu. So masa MCU juga saya pindah ke kedai. Dah ada kedai, berapa masa tu boleh masuk? Masa tu boleh masuk sampai 15 orang. 15 orang satu sesi. Then per day boleh pergi sampai lebih kurang 80 people macam tu. Jadi dengan staff yang ada tu kita tambahkan lagi. Tapi betul lah 50% saja kan. Perbelanjaan yang meningkat, kedai meningkat, perbelanjaan kos meningkat, staff meningkat. Staff daripada 7 orang jadi 10 orang, 10 jadi 15 orang. Tapi sales masih stagnan dekat 500 ribu. So I really want to fight. Tak boleh. Sebab you naik daripada lebih 100 plus naik kepada 500, 200%. Tiba-tiba 400 kepada 500. 500 kepada 500. So hard macam tu. Terlalu stressful. Baru saya realise it's not easy. Sebab you dapat sales dalam lebih 40-50 ribu je sebulan. Okay. You nak bayar semua. Bayar rumah lagi. Exactly. Masa tu masalah dengan marketing, masalah dengan tim orang yang baru ambil, dia orang gaduh each other. Then dia orang hilang, you dah train betul-betul, tiba-tiba hilang. You frustrated. Okay. Then baru saya realise that saya tak tahu dengan hala tuju saya. Selalunya apa yang kita buat? Kita akan salahkan. Dia tak baik ni, dia tak bagus, talent tak bagus. Betul. Tapi bila saya dah start ada ilmu, baru saya lihat sebenarnya saya yang tak bagus. Saya tak pandai nak train dia. Saya tak pandai nak guide dia untuk dia buat yang terbaik dalam apa yang dia buat. Benda tu saya realise. Sebab kan ada ilmu. Bagusnya you adalah bila dari awal sampailah journey you buka kedai, you pegang dengan dedikasi untuk bantu orang. Exactly. Dan benda tu yang menjadikan you sampai sekarang. Betul. The amazing Mr. Cohen sekarang. Betul. Tapi saya realise juga tak ada ilmu, sia-sia je everything that. Bertahun-tahun susah. Bertahun-tahun you struggle apa semua. You akan hit banyak wall, you know. Sebab setiap kali satu mistake you buat. Contoh, saya ambil satu contoh lah. Kalau you tak pandai dalam customer service, you tak bagi value kepada anda. Katakan dia belikan package kita lebih kurang RM3,000. Okay? Kalau dia not happy, ada tadi akan datang balik. Bermaksud you akan lost RM3,000. Okay. Dia tak happy, dia bagi tahu kawan dia pula hilang RM6,000.
Dan kalau dia pergi viralkan lagi, beberapa orang tak akan datang, you bilang, kata 10 orang tak datang, 30,000 loss. So setiap satu mistake yang you buat dekat situ, even benda tu je, tapi And dia loss. big decision tu, yang you buat tersilap marketing cost, tersilap beli barang cost. Sebab apa? You tak ada ilmu. Okay. So I'm realize that ilmu tu paling penting sekali. Buat bisnes dengan ilmu akan cepat. That's why 3 tahun tu struggling dalam building team, struggling dalam ruangan yang tak cukup. Orang penuh tapi tak cukup tempat. Satu lot, lepas tu saya tambah satu lot. So 20-20, satu lot. 20-20 saya tambah lagi satu lot. Okay, masa tu saya realize that ada satu komen yang saya dapat. Masa tu saya tengah buat live. Okay, dia tanyakan, kau siapa nak bantukan orang stroke? Dia tanya aku, dia hit betul-betul tau. Sebab saya tak ada background dalam fisioterapi apa semua. Betul? Saya tak ada doktor. Dan masa tu saya bengang. Saya rasa macam, okay tak apa, kita buktikan. Okay, apa saya buat? Saya hire the physiotherapist supaya mereka yang bercakap. So saya combinekan saya, myself dengan physiotherapist together. Let you talk, you bagi dia perubahan dengan combination my energy together. Supaya dia boleh nampak result. So saya shopping banyak result-result orang patient yang kata, saya datang sini, saya boleh berjalan. Bukan saya bercakap. Okay. Dulu saya yang bercakap. Tapi sekarang patient yang bercakap, yes saya dah boleh jalan dah. Yes saya dah boleh gerak dah. Bukti apa lagi? Bukti apa lagi nak? Kan? So dari situ kita nampak whether lampu tu jadi ke tak jadi? Memang jadi. Itu apa yang orang kata. No. Lepas tu, apa yang saya nampak lagi? No, tak cukup lagi ni. Apa yang saya buat? Saya tambah lagi satu lagi kedai pada 2023. Di mana klinik saya take over the klinik yang sebelah. Dengan doktor tu sekali. Doktor yang specialist untuk bahagian neuro. Okay, yang klinik dengan doktor sekali? Wow. Gabungkan sekali. Supaya saya boleh bagi more value pada dia. Supaya kita boleh bagi tahu, yes, we are really serious to helping people. Okay. No. Yeah, exactly. Dan dari situ kita tambah lagi satu lagi office. So sekarang that particular area je kita ada lebih kurang 7 lot kedai. 7 lot. Dan kita ada lebih kurang staff lebih kurang 60 orang sekarang. Amazing. 60 of them. Tuan, dulu rumah ke rumah kena halau. Normal. Betul. Apa contoh kata-kata yang you ingat sampai sekarang? Contoh Tok Wira pun pernah benda tu berlaku juga kan? Apa you ingat? Because yang paling pahit. Salah satu yang Dok selalunya katakan adalah jadilah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai sekarang saya pegang benda tu. Okay, bila setiap kali saya tengok tu, doesn't mean that daripada hanya sesi terapi je, daripada cara bekerja, dari masa you. Sometimes dia orang fikir kalau saya pergi duit tu ialah yang salah satu benda yang dia tak semacam duit. Okay, masa you dah mencukupi. You bagi masa, bagi you ilmu. Tim-tim saya semuanya saya sentiasa bagi ilmu. Why? Go and learn. Why? Sebab itulah salah satu cara yang saya boleh berikan. Manfaat satu-satu. Satu lagi adalah ayah saya dulu kata. Dia cakap dalam masa Tamila. Wailah tabla yang pulang cukup. Meaning what? Seseorang yang tak ada mulut, tak bercakap. Yang boleh bercakap, pergi mana-mana pun dia boleh hidup. Meaning what? You pergi satu tempat, you tak tahu dekat situ, tapi kau diam je, kau tak dapat hasil. Tapi kalau kau yang boleh bercakap, kau carilah suplemen tu. Kau carilah, saya nak pergi situ macam mana? Pergi cara macam ni. So, seseorang yang boleh bercakap, seseorang boleh bertanya, seseorang yang keep on searching, you tetap akan berjaya dalam kehidupan. Benda tu saya pegang. Bermaksud, kalau saya dah jatuh, because saya tak nak pergi belajar, saya tak nak pergi tanya. Bila saya dapat seseorang yang bukti tu ada, yang dia boleh ni, you pergi tanya. Maka you akan menang. Benda tu saya pegang sampai sekarang. Faham? And mendiang ayah you, pergi waktu you dah ada bisnes atau sebelum? Tak ada bisnes. Masa saya tengah belajar, saya dah masuk dalam Petronas. Saya masuk Petronas masa tu. Dia umur dalam 56 dia meninggal dah. Masa tu, tapi dia dah nampak lah anak dia jadi dalam bidang Petronas. Let's say dia ada lagi, in this journey, apa yang you rasa yang you nak cakap dekat dia, yang adakah you rasa dia bangga dengan apa you buat ni, sebab dia yang nak you jadi engineer, do dalam Petronas, tapi sekarang you buat something else. Maybe ibu you nampak, so ibu you rasa dia perubahan. Betul. Kalau mendiang ayah macam mana? Kalau ada, memang dia akan bangga. Sebab dia rasa macam saya adalah salah seorang yang dia paling suka. Bukan paling suka, semua orang memang suka. Tapi dia terlalu guide me in the beginning daripada, sebab ayah saya ni dia jenis macam, kalau saya tak score, katakan saya dapat at the beginning dalam
PMR, UPSR, PMR, saya banyak buka yang pandai. Selalunya saya kategori dalam C, D, E macam tu je. Okay. Kalau saya dapat satu subjek, saya dapat D, dia kata, very good, jom kita bagi makan. At least you dapat D bukannya E. The way he motivate me adalah suatu benda ada kekurangan tu, dia highlightkan benda tu, you ada masih bagus. Okay. Benda tu semua berikan impact sampai saya push gila-gila sampai PMR dapat full A. Okay. Then S9 start ni. Because why? Because of him. So Okay. sebab cara dia encourage, cara dia katakan you still can do. Benda semua. Bila saya, kalau katakan dia ada sekarang, kalau dia tengok saya apa yang saya tengah buat sekarang, saya rasa dia akan feel so proud. The perubahan, all the knowledge dia berikan, the guidance dia berikan, dan segala changes tengah berlaku sekarang, aku rasa dia akan feel proud. And apa yang you rasa terkilan or like you dah ada sekarang semua benda kan? Kalau masih ada lagi, apa yang you nak bagi dekat dia? Kalau ada lagi, selalunya adalah apa saya akan nak bagi dekat dia? Mungkin kasih sayang untuk dia. Sebab masa yang dia ada tu, kebanyakan masanya saya dekat luar. Pernah belajar apa semua. Mungkin I want to be with him, sama-sama. Itu satu benda yang I'm really missing him. Masa dia meninggal dulu, apa yang saya nampak adalah dalam dia punya loker, oh come on, it's okay, fine, It's okay. dalam loker adalah benda-benda, loker adanya benda-benda macam dia nak bawa family ke trip sini, trip situ. So boleh nampak benda tu semua. Dia punya plan. Saya boleh nampak kereta yang dia nak, rumah yang dia nak. Saya rasa kalau dia ada sekarang, saya boleh pastikan benda tercapai. Mantap. I know all the struggles dia buat selama ni adalah untuk kita. Because dia sebagai seorang cikgu, dia put in very hard work, then dia nak kita berjaya. Okay. And now you dah berjaya at least untuk your mother, wife, Yep. My wife, children. ada sekali tu my mom say, she really feels so proud. Dia bangga sangat. Mak saya tak pernah kata macam tu. Tiba-tiba dia panggil, dia kata bangga sangat. Family semua. Dulu family members, dia kata, apa anak ni dia bawa beg ni pergi ke rumah-rumah orang. Sedangkan dia belajar tinggi-tinggi kot. Kan? Dia selalunya rasa macam pedih lah sedikit bila ada saudara yang kata macam tu. Family kata macam tu. So, dia adalah pain dia dekat situ. Tapi bila one day, bila saya dah keep on improving, dah start ada center, dah dapat bantu ramai orang, dia tengok TikTok saya, first million. Dia boleh nampak TikTok, dia feel, one day dia kata, I really feel proud. So, terasa macam, it's a big hit lah untuk saya. Something, I really do something. I'm not a loser. Okay tuan, sekarang kita shift balik untuk macam mana permulaan, mula-mula you realise dah capai 1 juta. Ingat lagi tak moment tu? Ingat lagi. So fresh masa tu. Okay. Because kita tengah dreaming atau kita tengah put the effort untuk saya nak trainkan all my team tu bagi tahu kita nak achieve 1 million. So 1 million adalah lebih kurang 100,000 sales per month continuously. Okay. So apa yang berlaku adalah bila kita tengah hanya dapat 40,000, 50,000, 60,000, pergi 70,000 dia drop balik. Okay, 40-50 tiba-tiba staff tak perform, kita terpaksa buang, kita ni. So, tapi the main leader dekat atas, beberapa orang tu, dia leaders, key leaders, mereka pun tengah belajar, mereka jadi lebih committed. Okay. Lebih committed. So, saya kata, no, this is MCO time, it's okay, memang macam ni, tapi bila dia buka MCO tu, you kena vet gila-gila, kita kena increasekan your marketing semuanya. So, kita start sekarang, daripada sekarang. Kita start, orang dah start nampak. Tiba-tiba mereka buka je benda tu, say kita meningkat daripada 40,000, 50,000, dia naik pada 70,000, 80,000, dan kita nak 100 million tu, 100,000 tu, Okay. pecahkan tu. Betul.
Dia habis end of the month tu 99,000 je. Aduh. 1,000 tak cukup. Siap dia orang kata, "Sir, you belilah satu package ke apa? At least kita celebrate." No. We want to make it 100,000. Okay, break. Kita nak celebrate tak boleh masa tu. Kita semua dah ready nak celebrate. Tak boleh. So, next month kita break lagi gila-gila. Dia tiba-tiba kita break kan. Bukan 100,000, dia pergi sampai 150,000. Oh, kita cover. Lepas tu naik pula 200,000. Naik pula 250. Dia every month dia naik itu secara mendadak dengan tinggi. Okay. So year end habis, then dia start dengan January tu dengan salesnya 150 above. Jadi setiap bulan tu kita count dalam masa bulan 6, bulan 7 tu kita reach the 4 million. We celebrating gila-gila. Kita menari. All team kita semua tengah kita tengah menari, kita jumping. Okay, tapi patient ramai. Patient tengah ni. Malam tu kita celebrating, kita beli KFC lah apa semua. Itu apa, lepas kita sambung balik kerja. But we celebrate that particular time, moment tu. Okay, then saya dapat lah bawah, masa cuti saya dapat lah bawah pergi mereka untuk what they call KL 360. Bagi makan mereka, bagi makan everything. We really celebrate that first million. Sebab itu adalah impian kami for 3 years. We want to fight for it. Dan dari situlah all the energy team tu semakin meningkat. They believe that apa yang saya cakap daripada dulu, we going to achieve satu perkara tu. Bila dia achieve, dia orang start to trust on us. Benda ni really works. Dan setiap orang yang nampak perubahan yang ketara tu semua, they feel dia rasa macam satu perjuangan yang mereka rasa benefit the people, also mereka, dan mereka pun boleh serve better. Benda tu kita boleh nampak. Okay, then bila benda tu kita achieve, then kita achieve 1 million, tapi end of the day kita dapat 1.8 million. Sebenarnya saya nak 1 million je kan. Tapi that particular year, dia terus pergi pada 1.8 million. Okay. Pernah termimpi atau fikir tak you dapat amount 1 juta? Amount 1 juta tu saya memang tak pernah set nak 1 juta. Saya fakir terlalu jauh sangat, memang saya tak boleh. Tapi bila saya start to belajar in the circle of business, saya ditunjukkan beberapa result-result yang orang biasa tu boleh capai. Then I start to believe on it. Saya percaya saya boleh capai. Tapi apakah action mereka buat? Apakah benda saya kena copy? Apakah benda saya kena buat untuk mengarah ke situ? Itu paling penting. Jadi saya tengok apakah tim-tim lain buat. Saya ajar balik tim saya, jom kita buat benda ni. Jom kita try to improve this. Okay. Then bila kita dah start nampak result by result, baru saya kata benda tu boleh dicapai. The team boleh. Selalunya kita boleh setkan satu target yang besar. Tapi team kena macam boleh ke ni? Kalau kita sedih, doubt memang hard. Tapi kalau once kita dah break one by one, they start to believe on it. Memang boleh capai. Dia bukan sekadar pelanggan je percaya kita. Betul. Team also akan percaya kita. Betul. Kalau nak kerja kita pun macam dah pernah capai this amount semua. And adakah team you rasa struggle untuk tak dapat kat 1 juta tu, atau apa sebenarnya dia sama-sama je? No, they struggle. They put a very hard work. Okay, saya masih ingat lagi the team marketing saya, they put a hard work. Sebab masa tu adalah kita nak keluarkan banyak video di testimony results. Setiap patient yang datang, berapa lama dia orang bergerak, how they happy moment, kita ambilkan close up all their emotion dekat situ untuk kita showcase kan. Kita showcase ramai orang nak macam tu. Tak salah saya pada waktu tu kita kekurangan team. Kita kena, even orang marketing pun buat terapi juga, bantu-bantu orang. Mereka juga pergi ke toilet cuba basuh. My HR pergi ke tanda semua basuh-basuhkan, bersihkan tempat area. My HR did that. My marketing did that. Pagi-pagi admin pergi datang, dia buat all the cleaning. Sedangkan mereka tak perlu buat pun. Because everyone tengah fighting untuk jadikan dia sebagai perjuangan untuk bantu. Everyone give the best. Apa yang kita boleh buat? Okay, so itu antara macam kalau mereka semua tak buat benda tu, dia tak sama-sama dengan kita punya vision, benda tak akan jadi. The team is very powerful. Okay, then dia orang pun first yang bila kita reach 400,000, dia orang kata boleh kita boleh capai 1 million. Tapi bila kita tak capai 500,000 kita achieve, dia rasa macam ada orang dah drop. Ada orang dah hilang. Tapi the main people dengan saya, memang kita boleh let's do it. Benda tu sentiasa ada sampai dalam masa 3 tahun dia ready for it. Dan masa itulah growth tu berlaku. Bermaksud not only you the one ready, the team kena ready. Nak capai 1 juta, dia bukanlah kerja satu orang, kerja ramai orang dan sebagainya. Ada tak momen yang you tak pernah cerita ke orang? Contoh ada pergaduhan ke,
ada mistik ke kan, yang maybe benda tu journey tu orang lain tak tahu pun, susahnya nak dapat 1 juta tu. Ada any story like that? Ya, benda ni selalunya saya memang tak percaya dari segi mistake. Okay. Tapi saya realise beberapa perkara in my that particular journey, adanya perkara-perkara di mana gangguan tu berlaku. Okay, gangguan dari segi katakan seseorang tu jatuh sakit atau sakit. Okay, yang katakan ada mistake, ada benda tu. Tapi bila saya start to learn about the energy, bila saya tengok contestant the energy in that particular area, my places, saya boleh nampak ada gangguan-gangguan daripada that particular patient atau gangguan orang yang tak suka. Benda tu happen. Then benda tu bukan saya nampak, bukan saya dah tahu. Tapi kita boleh tahu daripada orang-orang yang datang dekat situ, dia kata dekat sini ada benda, dekat sini ada. Benda tu I'm realize it. Tapi nak faham ke, nak macam nak percaya ke tidak ke, itu lain. Tapi kalau tak ada pun, we do the proper prayers dekat situ. Kalau ada, we do. I just believe on something. Kalau benda tu ada ke tak ada ke, we buatlah suatu benda supaya benda tu clear. I see. Then, bila saya buatkan untuk satu patient dekat situ yang datang, dia really boleh nampak the progress bila ada gangguan dekat situ, bila tak ada ni. Even kita boleh nampakkan, kita punya staff pun pernah kata dekat sini ada gangguan, dia nampak benda tu. Okay, ada macam macam anak-anak kecil tengah bergerak, berlari dekat area ni, which is patient kita nampak. My therapist pun tak ada pun, tapi dia nampak benda tu, ada 2 orang tengah main bergerak, benda tu ada. Okay, but we do the proper one prayers dekat situ untuk kita clearkan benda tu berlaku. Okay, so mesti tu banyak kita pernah nampak, even orang yang accident, okay, tiba-tiba accident, then adanya orang yang datang dan buat that particular clearance, tiba-tiba dia sedar, dan kita boleh buat terapi dan semakin sihat. Benda tu ada. Okay, mula-mula saya tak percaya, tapi lama-lama start to believe. So benda tu naklah kata ada ke tak ada, tapi semua orang merasai. Semua orang merasai. Saya pun boleh merasai. Sometimes saya boleh nampak bulu tengah air. Sometimes mereka boleh merasa. Team, ada dalam team tu ada 2-3 orang boleh merasa. Yes, that is. And yes, dalam nak capai, macam journey tadi kan, daripada mula-mula sampai sekarang, macam-macam cabaran. And of course dah capai 1 juta, ada cabaran lain. And then, adakah still lagi you susah payah nak fahamkan orang, this product is bagus, this service is bagus? Masih ada lagi? Ramai, ada lagi, masih ada lagi. Ramai? Because kita boleh nampakkan the normal lagi treatment yang kita ada, or medical line dengan alternative. Of course, there's a kind of people who is believing on, ada orang dia suka sangat all the alternative side. Ada orang dia suka dengan sini. So, belief system tu ikut pada apa yang ilmu yang mereka ada. Right. So, daripada situ, apa yang saya boleh buat from my part adalah melalui saya buktikan perubahan-perubahan yang berlaku daripada patient kita. Apa yang tengah berlaku? Are they happy, not happy? Kalaulah katakan sekarang ni kita boleh nampak, dulu saya bantu lebih kurang 10 orang, 20 orang, tiba-tiba 100 orang. Per day hari ni sekarang yang kita bantu, bed kita semuanya penuh sampai lebih kurang per day je sama 100 hingga 120 orang per day kita bantu. Macam satu hospital kita bantu. Betul. So mini buat. Sebab apa mereka keep on datang kalau tak ada perubahan untuk mereka. Kalau mereka tak rasa perubahan tu. Kalau mereka tak ada result perubahan yang berlaku. So bila orang yang tak berapa percaya, bila mereka tengok, ada je ramai yang patient kata, saya dah tahu ni dah setahun lepas. Tapi saya masih ragu-ragu, masih skeptikal lagi. Tapi bila mereka datang dan buat, rugilah saya tak ada tahu. Okay, then mereka dapat that particular experience. Even kalau you tengokkan all the video-video kita dalam TikTok kita, ramai yang feedback yang mereka berikan adalah, kebanyakannya adalah mereka datang dengan keadaan lampu apa ni? Berkelip-kelip masa kepala. Kemudian tak apalah dia nampak, saya nampak result dia bagus sangat, saya cuba. Bila cuba mereka rasa, wow, saya boleh angkat lagi. Saya nampak pergerakan. Okay, bermaksud result perubahan orang, bila mereka experience it, mereka rasa benda ni bagus, mereka terluka. Saya faham dari sudut yang, contohlah yang saya taklah sakit. So, apa benda lah lampu Cohen ni buat kan. Tapi berbeza dengan orang yang mengalami kesakitan tu. Yang terbeban. Dia mencari orang panggil sinar-sinar harapan yang tak apalah, cubalah lampu ni. Lampu pun lampu lah. Adakah itu adalah permulaan semua orang nak dapatkan servis tu? Kebanyakan saya boleh kata around 89% adalah datang dengan satu hope, satu harapan. Dan dia tak tahu benda tu going to work or not. Mereka hanya datang dengan satu belief, ini salah satu harapan terakhir saya yang saya nak mencuba.
Kita tengok tak, ramai orang pesakit stroke yang datang, ada tak yang baru je kena? Tak. Ada yang dah setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun pun datang. Takkan mereka tak buat sebarang treatment lain? Mesti ada. Mesti ada. Ramai. Macam-macam treatment buat. Dan kebanyakan orangnya dia orang dah putus asa, mereka tak nak dah, tak ada perubahan. Tapi bila mereka rasa convinced dengan perubahan-perubahan patient kita yang dah 10 tahun bergerak, ada yang dalam masa beberapa session nampak perubahan. So itu semua mereka rasa, saya pun melalui saat macam mereka juga, saya pun macam ada satu lagi harapan nak cuba. That's why dengan tim saya kata, everyone yang datang sini dengan satu harapan. You have to do the best, bagi yang terbaik bagi mereka, bangkit bergerak berjalan. So that's what my team do. They do to maximum, berikan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka. Dan mereka boleh nampak perubahan demi perubahan in each. Dan even kita recordkan pergerakan perubahan mereka. Each session mereka datang, kita record. We celebrate perubahan itu. The next year kita record lagi, kita gabungkan, jadikan journey mereka bagaimana daripada wheelchair sampai boleh berdiri, daripada berdiri melangkah, daripada melangkah boleh pergi tinggalkan tongkat, daripada tinggal tongkat boleh buatkan kerja-kerja rumah, sampai dah boleh buat kereta. Kita ada journey mereka sendiri. Itu menyebabkan mereka satu trust. Ada tak yang datang dengan you yang tak ada harapan dah? Sebenarnya anak yang hantar, contoh. Ada tak? Ada ramai. Macam makcik tu macam tak payahlah lagi. Exactly, benda tu. Sebab mereka tak rasa lagi. Tapi anak-anak yang hantar selalunya mereka dah start nampak. Sebab mereka pun tak nak juga, skeptikal juga. Tapi at the one point mereka dah convinced, saying that nak cuba. Tapi mak ayah tu mungkin dia orang tak pernah cuba lagi. Mereka tahu tempat mana-mana lebih sama je. Jangan bazirkan. Tapi once kebanyakan orangnya dia datang dengan tak nak apa semua, bila cuba dan nampak pergerakan, mereka dapat satu confident lain. Mereka rasa, saya boleh jalan. Saya nak lagi ni. Sampai mereka jadi so excited nak datang nak buat terapi. Selalunya nak pergi fizio, selalunya sakit. Selalunya macam sebab mereka buat stretching, mereka akan pergerakan, mereka ni. Tapi dekat sini mereka akan suka. Sebab apa? The result outcome dia tu yang mereka rasa macam lebih best, lebih perubahan. Apa you punya kekuatan? Sebab untuk orang yang dah hilang daya berjalan, dah hilang kaki dah tak ada ni. Dia tak, maksudnya separuh hidup dia dah tak ada. Apa kekuatan you sebagai Mr. Cohen yang membuatkan yang percayalah, we can do this? Apa ayat-ayat yang selalu you bagi, or maybe you boleh share dengan orang yang dekat penonton yang ni lah kita selalu buat. Mungkin from the video ke apa ke, ada? Kita ada banyak video-video perubahan. Dan even kita buatkan beberapa story. Bagaimana stage by stage yang kita bantu. Sebab orang stroke ni, dia ada stage, level by stage. So, bila kita nak datang tu, kita kena tengok you dalam level mana. Dan apakah aktiviti. Selalunya aktiviti sama, still any treatment ni kita buatkan lebih kurang 2 jam. Dan kita buatkan lebih kurang fisio, lebih kurang 30-40 minutes. Dan juga kita ada juga doktor. Dia ada the whole complete yang kita combine together. So itu yang common one. Tapi kita nampakkan progress setiap kali. Sebab badan kita recovery dalam proses. Dalam progress demi progress. At the end apa yang kita nakkan adalah progress, perubahan. I see. So dia ada orang panggil start dengan sedikit harapan. Tapi dengan sedikit harapan tu ada perubahan, ada journey yang cantik. Dia percaya makin kuat lah. Ada tak yang datang dekat you yang nah ambil lah 80,000 ni, asalkan saya boleh jalan balik? Ada tak? Kita ada patient-patient yang datang daripada Brunei, kita datang daripada Jakarta, orang datang daripada jauh yang tahu servis dia tahu tentang dia sangat expensive. Treatment kita agak bernilai dan is affordable. Tapi perbelanjaan mereka untuk transportation untuk datang dan stay lebih tinggi lagi. Cuba bayangkan seorang yang datang dari Kelantan, datang sini dan ambil homestay dekat sini, dapat for the full 1 month, then dia dapat progress. Tapi perbelanjaan dia lebih tinggi lagi dekat situ. So bermaksud mereka ready to pay at the end untuk perubahan yang mereka nakkan. Even bukan saya saja, even siapa-siapa yang buat bisnes dekat luar, dia kena fikirkan bagaimana saya boleh tambahkan value untuk mereka, bagaimana saya berikan manfaat lebih baik. Supaya orang akan jadi start suka dengan dia. Orang start ready to come over. Dia rasa macam dia dihargai, dia rasa macam dijaga dengan baik. Automatic business you akan grow juga. Even orang yang baru nak buat business. Best, sangat best. Dah berapa ribu dah yang dah boleh berjalan? So far sekarang ni dah lebih kurang ikut kita dengan video. Video pergerakan movement tangan kaki betul. Kita dah lebih kurang 2,500 lebih orang. 2,500 lebih orang yang kita dapat kita jalan. Dan kita ada lebih kurang 5,000 orang pesakit stroke. Dan total yang kita ada serve lebih kurang 10,000 orang. Kiranya sakit biasa, everything lah, shoulder, sakit-sakit biasa kan. Tapi kita lebih fokus pada pesakit stroke. Maka kita ada video-video kumpulan bagaimana mereka jalan. Sebab itu adalah happy moment saya. Setiap kali saya tengok video-video itu semua, I feel so proud.
suatu benda saya wujudkan dulu daripada rumah-rumah dulu, tiba-tiba saya nampak tim saya yang buat benda yang sama, the life mereka berubah. I'm so proud. Satu benda yang keep on fighting daripada dulu. Betul. Macam sekarang rasa macam wow, bestnya. Dengan erti kata lain tuan puan, 2,500 harapan yang terpadam menyala balik Betul, exactly. berkat daripada Kuhan Energy House. Tuan, kita dah macam panjang sangat ni sebenarnya. Maybe last word. Okay. Soalan terakhir saya adalah, if you boleh jumpa lah, ataupun dalam ni nanti akan ada ramai yang usahawan yang sama macam you dulu, mungkin beli tanah lah, nak jual kambing lah kan. Mungkin ada yang lagi susah macam pajak gadai tanah mak ayah dan sebagainya. Apa nasihat kat you dekat mereka semua yang supaya mereka can at least ada harapan untuk do business and improve in life diorang? Okay. Pada all daripada semua apa yang saya bercakap, kalau you nampak satu perkara, okay, just pegang kepada go and learn, ambilkan ilmu, itu paling penting. Go and learn about the business, carikan mentor yang memberikan result untuk yang boleh bawa you pada satu level high. Itu most important. Sebab saya percaya pada ilmu, saya percaya pada kalau you ada ilmu, proses perkembangan you akan lebih cepat. Itu pertama. Keduanya adalah macam saya, don't give up dengan apa you buat. Okay, fight to the end, bagi menang. Waktu benda tu jadi ke tak jadi, you kena pastikan benda tu jadi. Okay, don't give up at all. Itu penting. Okay, ketiganya adalah untuk dalam bisnes, satu adalah marketing. Kuatkan marketing you, supaya bila marketing kau buat, naikkan sales gila-gila, benda tu boleh buat hiring. Belajar tentang how to hire people, how to train them, how to manage them, supaya benda tu akan grow. Untuk benda tu easy to duplicate. Okay, so itu semua adalah proses untuk kembangkan your business for the next level. Alright. Okay, so thank you so much kepada semua. Thank you Mr. Kuhan. Yep. Tuan-tuan puan dengar tak? Kesimpulan satu panjang episod tadi tu dengan nasihat terakhir tu saja. Dengan nasihat terakhir tu, hire right people, don't give up, just trust the process, insyaAllah. Alright. Thank you Tuan Kuhan. Thank you so much for datang. Okay, sharing dengan kita, and hopefully banyak lagi orang terinspirasi kat luar sana. And everyone yang menonton, jangan lupa okay, untuk like, share and subscribe our YouTube channel. Okay, and jangan lupa follow kita punya ni TikTok Kuhan Energy Health, Facebook pun Kuhan Energy Health. Tak lama lagi kita akan tukarkan kepada Kuhan Rehab and Wellness. Wow, amazing. Okay, so brand itu tengah berubah sekarang. Lagi sikit nak sampai Shah Alam ni. Senang kita punya editor nak pergi urut. Bukan nak main lampu. Alright, thank you Tuan Kuhan. Thank you so much. Okay, and have a nice day. Thank you. Thank you. See you, everyone.